Hari ini FAM dedah detik-detik mendebarkan pengumuman dari CAS tentukan nasib FAM dan Harimau Malaya. Teka-teki berhubung status FAM dan Harimau Malaya di Mahkamah Timbang Tarasukan CAS akhirnya terjawab. Pemangku Presiden FAM Datuk Yusof Mahadi mengesahkan pihaknya kini hanya menunggu tarikh pengumuman hasil rayuan dari CAS. Yusof bagaimanapun optimis keputusan baik akan diperoleh sebelum skuad Harimau Malaya turun menentang Vietnam dalam aksi terakhir kumpulan pada Mac ini. Sekarang ini saya boleh katakan FAM hanya menunggu tarikh pengumuman hasil rayuan dari CAS, kerana laporan itu sudah berada di sana. Kita pun sedang menunggu kerana tidak tahu bila CAS akan bersidang. Namun saya optimis keputusan baik akan memihak kepada kita, dan keputusan itu mesti dibuat sebelum perlawanan akhir kita dengan Vietnam, ujar beliau. Yusof Mahadi turut berharap semua pihak untuk mendoakan yang terbaik buat nasib bola sepak Malaysia agar nantinya tidak terkena penggantungan daripada FIFA.